Petronas mencatatkan keuntungan bersih RM45.4 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025, menyusut 18% berbanding RM55.1 bilion tahun lalu. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS mengesahkan video tular di TikTok yang memaparkan Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zaid adalah palsu dan dipercayai dimanipulasi menggunakan teknologi deepfake. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Fahmi Zainal, didakwa di Mahkamah Magistrate Balik Pulau atas pertuduhan memukul isterinya dalam kejadian pada 22 Februari lepas. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.